hari akhir esok yang pertama-tama jumpa Allah sembahyang. Sebab dia ialah hak Tuhan yang kita kena tunai paling besar sekali. Hak Tuhan yang kita kena tunai paling besar sekali ialah solat, ialah sembahyang. Akhir esok seorang tu perkara pertama yang Tuhan akan cek dan tanya, Tuhan akan hisab. Sebelum daripada hal lain-lain, Tuhan tanya yang pertama-tama sembahyang dulu. Daripada kita wajib mendirikan sembahyang sampai kita mati, semua sembahyang kita akan diperiksa, akan dicek satu persatu. Bayangkan kalau sembahyang kita di-reject. Na'udzubillahi min dzalik. Pasal apa di-reject? Yang pertama sekali sebab buat tak betul, tak mengaji. Orang sembahyang, dia sembahyang tapi dia buat cara dia tak ikut cara Nabi buat, reject. Maka sebab itu Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu sembahyanglah seperti mana kamu tengok aku sembahyang. Macam mana kita nak tengok Nabi sembahyang? Kita kena mengaji daripada Tok Guru. Tok Guru ambil daripada Tok Guru dia, Tok Guru dia ambil daripada Tok Guru sebelum tu. Sampailah para sahabat yang menceritakan Nabi sembahyang macam mana, sebab mereka telah tengok Nabi sembahyang macam mana. Itu sembahyang. Jadi kemudian siapa pula sembahyang ditolak, di-reject? Sebabnya kerana tujuan dia sembahyang bukan kerana Allah. Rosak juga. Dia sembahyang sebab nak tunjuk kat mentua. Dia tak sembahyang pun, dia balik orang mentua sembahyang, contoh. Jadi subhanallah, demikian juga sembahyang tu ditolak pasal apa? Sebab dia melakukan perkara yang membatalkan sembahyang. Sembahyang lagi, sembahyang dah. Dia bukan kira sembahyang dah tu boleh beri jawapan, ya aku sembahyang dah. Sembahyang tu sah lah. Hang ngaji tak perkara-perkara yang membatalkan sembahyang? Hang ngaji tak perkara yang mensahkan sembahyang? Tak pula. Akhirnya oleh kerana dia tak ngaji, maka dia membuat perkara yang membatalkan sembahyang. Tengah-tengah sembahyang, soalan Sayyidina Muhammad gatai, garu menyam lah, dia garu. Soalan Sayyidina Muhammad batal. Kalau dia mengaji, dia buat macam ni ya. Ni, Hani bergerak. Satu yang bergerak. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala